Kerana Lebanon nakkan sah tentera Israel berundur dulu, dan Israel hanya menyatakan akan berundur di 2 kawasan saja dan tidak dalam semua kawasan. Jadi hari ini ada sidang media oleh Netanyahu, dia luluskan 2 gambar kotak kecil saja yang mereka akan berundur daripada selatan Lebanon, bukan di garis utama Sungai Litani yang dipertikaikan. Jadi kerana sambungan-sambungan ini panjang, saya akan review sekali adalah pada waktu petang. Kerana nak review pada waktu malam, satu adalah kepala akan mengambil letih, dan juga emosi akan berada pada tahap pressure yang tinggi kerana kita nak ingat dan nak hafal dan nak jelaskan satu persatu. Jadi kerana petang tadi kita dah tumpukan kepada apa yang berlaku di Iran dan kaitan yang dijangka akan menjadikan rundingan ini berada dalam keadaan sangat rumit. Okey, lepas tu kita ucap alhamdulillah, kita minta hari ini alhamdulillah kita minta hari Senin ni sambung bursa saham kita kembali pulih dengan mencanak naik pada kedudukan mata yang tinggi, dan kita sedang memburu untuk melepasi paras psikologi 1,700 sebelum menuju ke 1,800 mata di bursa saham. Dan laporan ini adalah berkait rapat dengan respon yang sangat bagus daripada pasaran antarabangsa, begitu kan berikutan kadar OPR 2.75 yang diumumkan oleh Bank Negara. Ada pengesanan mengenai mikroekonomi yang bagus, iaitu daya beli, di mana sebahagian menunjukkan bahawa berlaku tekanan ekonomi, ada kemampuan membeli dan ada banyak barang yang diturunkan harga. Ini adalah laporan yang boleh tuan-tuan baca di Malaysia Kini mengenai indeks baru kebolehgunaan dan kebolehupayaan ekonomi, di mana Bank Negara mengesahkan kita akan mengalami pertumbuhan antara 4 ke 5%, menyamai perangkaan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, bahawa kita berada dalam garis landasan yang bagus untuk mencapai 4.5%. Itulah saya update tuan-tuan. Petang ni kita malam kita free flow je lah. Lama kita tak free flow malam. Tuan-tuan bolehlah bertanya apa-apa yang kita boleh berkongsi. Benda yang saya tahu lah tuan-tuan. Piala Dunia jangan tanya dekat saya. Pilihan raya negeri ataupun politik tempatan yang tanya, saya tak akan jawab. Bukan keahlian saya dalam hal tersebut. Harga emas jangan tanya, bukan keahlian saya. Hal-hal yang bersangkut dengan pelaburan jangan tanya, bukan keahlian saya. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama lagilah jangan tanya, bukan berada dalam kemahiran saya. Kalau ada apa-apa kita start lah. Semalam saya gembira, tadi petang bagus juga. Ada seorang kakak, lepas tu saya tak tahu kakak tu lah Kuah Rojak hari Senin. Pada yang bertanya Kuah Rojak hari Senin nampak sejuk sebab saya pakai baju ni, dia kena pakai selalu sebab saya limpun baju kat situ. Jadi mana mata saya akan tengok di 2 rak depan belakang ni, mana yang saya lama tak pakai, saya akan pakailah untuk pastikan fabrik dia terjaga. Jadi bila kita gerak ni, fabrik dia terjaga. Saya pakai gila-gila. Lepas tu baju saya kena letak supaya mata saya nampak lama tak pakai. Ni sejak saya beli baru sekali saya pakai. Saya beli sale lah sempena. Selalu kadang baju macam ni kita akan beli, dia adalah keluaran winter. Saya banyak minat hoodie ni dia keluaran winter. Habis je winter, harga dia akan jatuh dalam pasaran, menjadikan pemburu-pemburu yang minat hoodie macam saya, kita akan beli off season. Kerana off season ni kalau pandai cari diskaun dia boleh turun sampai 70%. Jadi ini antara off season yang saya dapat daripada kain yang bagus daripada Kahak. Dia off season, dia diskaun sampai 60%. Jadi saya ambil kerana saya jarang travel pakai hoodie, tapi sukalah pakai hoodie. Memang tak sesuai pakai musim panas, tapi sangat sesuai untuk orang macam saya yang mudah kena flu kerana kekurangan vitamin C. Jadi kalau saya nak melarut, nak melepak, nak merambu malam, nak travel ke apa ke, dia membantulah saya cover daripada kena embun, di mana orang yang datang di bawah sindrom macam saya ni kekurangan vitamin C, tubuh tak dapat mengawet perubahan suhu secara pantas, kami akan dapat banyak flu. Okey. Favorite brand saya tak ada. Saya pakai je lah apa yang saya nampak sedap di mata lah. Kebetulan Kahak ni kalau untuk zipper, ini brand yang paling saya suka. Kalau untuk button saya pakai saja apa brand, tapi untuk zipper kerana jaminan kualiti dia daripada era vintage sampai lah era work in progress, dia sentiasa mengeluarkan zip berkualiti tinggi. Dan juga kain dia lah, fabrik dia. Tengoklah kalau tuan-tuan dah nak tengok fabrik, tuan-tuan tengok. Kalau fabrik ni fabrik market Europe. Jadi fabrik dia lebih keras. Ada fabrik untuk market Asia lebih lembut. Tapi masih lagi di bawah work in progress. Makan suplemen baik. Saya suka menjawab tentang soal makan suplemen. Saya selalu percaya bahawa tubuh akan menjadi lebih lemah sekiranya kita bergantung banyak pada suplemen. Jadi akan makan suplemen banyak kerana sistem imun tubuh akan menjadi lebih lemah bila kita berusia besok. Jadi seperti mana anak-anak kita disarankan
supaya sentiasa berada di luar, hidup lasak, biarlah kita bergulir dalam bendang apa semua gitu dan mengalami demam-demam sedikit adalah proses yang sihat yang Allah bagi pada anak kita, bagikan sistem imun dia berjalan. Jadi kalau saya ambil suplemen, sistem imun saya jadi lemah, nanti umur 60 akan jadi lemah lagi. Umur 65 akan jadi lemah kerana saya bergantung pada sistem suplemen. Itu yang saya jelaskan kenapa saya tak ambil suplemen. Satu, bermula daripada tradisi keluarga miskin. Jadi mak kita tak pernah bagi kita vitamin atau apa kan. Jadi kita duduk dulu. Orang tua kata, kalau nak elak ceret-beret, makan pucuk jambu. Kita makan pucuk jambu dengan banyak. Hinggalah kunyah pucuk jambu ni adalah satu perkara yang menjadi amalan budak-budak kampung saya. Jambu batu kemudian orang tua bagi juga petua. Kalau kita nak sistem penghadaman kita bagus. Jadi kita banyak makan ulam. Jadi dalam kampung ni benda-benda ni ada. Jadi kerana dulu kita miskin, mak kita nak psikologikan kita. Orang kampung nak psikologikan kehidupan mereka sendiri kerana mereka miskin. Mereka memuliakan daun-daun ni. Supaya bila kita makan banyak benda yang sebenarnya kerana kita tak mampu membeli sayur-sayur yang mahal di pasar. Jadi kita makanlah apa yang dipanggil ulam-ulaman yang tumbuh dalam kampung kita. Jadi kerana daripada dulu, minda kita ni telah pun disasiakan dengan mengatakan makan kerana perkara tersebut. Jadi saya masih lagi mengekalkan lah kalau tubuh saya merasa sistem digest saya tak bagus, saya ambil halih bara. Kalau saya rasa tubuh saya memerlukan lebih sejuk, saya kunyah haja timun. Tubuh perlu lebih sejuk, saya kunyah haja timun. Menjadikan saya tak pernah lah rasa apa itu vitamin C dan apa itu minyak ikan semua. Saya makan real food lah, real food. Saya makan real food. Sampai sekarang lah kalau bagus untuk sinus saya ni masih lagi halia bara. Beli halia bara tu ambil ujung dia je lah. Kalau bagus di kampung je lah. Kalau saya balik kampung tu tak cabut je halia bara, basuh je dekat pilih, kunyah je ujung dia. Ujung je. Lepas tu halia bara tu tanam balik. Makan ujung dia je lah. 4 penjuru atau 5 penjuru ujung dia tu untuk memanaskan badan lah, bagi mengurangkan tekanan ke atas sinus. Lepas tu kunyah bunga cengkeh. Petua untuk gastrik ni bukan merawat, tapi petua untuk gastrik adalah pantang. Jangan ambil semua benda yang satu adalah kopi. Semua benda yang ada ibu tepung. Semua benda yang pedas dan berminyak. Saya ada gastrik yang serius. Alhamdulillah sekarang dah berkurang dengan banyaknya. Saya ada, sebab orang yang ada hypertension, dia mudah terdedah pada gastrik. Jadi rawatan gastrik ni, saya ikutlah apa yang doktor bagi. Saya berhenti kopi. Saya berhenti rokok. Walaupun tak berselera makan, saya makanlah apa-apa yang ada asal perut tu jangan kosong. Lepas tu saya kurangkan citrus, iaitu tidak makan anggur, tak makan limau dengan begitu banyak. Dan saya makan real food lah untuk perut ni kan. Maksudnya kalau nasi, ulam apa semua tu saya makan dengan begitu banyak. Sebab real food ataupun tumbuhan semula jadi ni tidak bertindak balas ke atas asid di dalam perut. Jadi akhirnya okey je lah. Tip berhenti rokok adalah kemahuan, tak ada tip. Dia adalah kemahuan yang sangat bersungguh-sungguh. Jadi saya pergi Mekah 2017, salah satu doa saya nak berhenti rokok. Tapi Allah tak izinkan. 2019 Allah bagi satu penyakit. Rupanya bila kita berdoa ni, hati-hati tuan-tuan, ada dua kisah saya cerita tentang doa dan satu yang saya baca, yang ni yang kena kat saya. Jadi kita ni berdoa lah bersungguh-sungguh. Sampai ke Mekah kan. Doa bersungguh-sungguh tapi usaha tidak. Ingat doa bersungguh-sungguh tapi usaha tidak. Bersungguh-sungguh ni doa. Saya boleh berhenti rokok, usahanya tidak. Jadi nak makbulkan doa, Tuhan bagilah satu penyakit di mana paru-paru saya ni adalah diserang sejenis virus yang disyaki adalah tuberculosis Asia Selatan. Saya kena tambah darah putih, 6-7 hari saya berada di hospital Tawakal dalam keadaan yang kritikal. Dan kemudian kata doktor, benda ni hanya boleh rawat dua benda je. Satu, saya kena berhenti merokok sebab dia kata paru-paru saya ni dah ada alergik. Kerana bila saya berusia, sistem imun saya tak bagus. Jadi paru-paru saya dah ada alergik. Dia kata tak berlaku waktu muda kerana sistem imunasi tubuh kamu bagus. Bila tua. Jadi saya ada alergik. Dia suspek batuk kering mula-mula. Jadi tambahlah darah putih pada saya. 7 beg, 2 beg kan dalam tempoh saya duduk hospital. Tapi bila doktor tu tengok balik, dia kata, this is a behavior Zainal. Saya tak ada ubat untuk kamu. Kerana ini adalah tabiat buruk kamu. Pertama, kerana saya suka merambu pada waktu malam di kawasan yang tercemar. Saya selalu melepak coket dengan kawan-kawan saya dekat pasar. Jadi tauhid ni dia datang kotoran malam, termasuk juga daripada lori ayam yang bawa hama ayam. Jadi bila doktor tu cek, dia kata betul lah. Kalau gitu kamu melepak malam di tempat yang kemudiannya penuh dengan pencemaran udara, sampailah 3-4 pagi. Dan yang kedua, kamu isap rokok. Dan rokok mempunyai 40 jenis karbon yang memang sangat alergik kepada paru-paru. Jadi nak makbulkan doa yang kita berdoa sungguh-sungguh. Saya ingat tuan-tuan dah baik-baik. Tuan-tuan doa sungguh-sungguh, tak usaha sungguh-sungguh. Maksudnya masa tu doa sungguh-sungguh, usahanya tidak.
Allah nak mabulkan doa. Dibaginya penyakit. Kerana penyakit tu kata doktor tak ada jalan keluar dah. You kena berhenti rokok dan you kena buang kehidupan malam you di tempat yang sebenarnya banyak pencemaran. Buanglah dua-dua tu. Jadi saya ingatkan satu. Berarti kalau doa bersungguh-sungguh, kemudian tuan-tuan tak berusaha. Allah nak mabulkan doa. Sayang kat tuan-tuan sebab doa kan, sayang kat kita lah sebab doa. Tapi kita tak usaha, maka diturunlah penyakit. Supaya doa tu makbul, kemudiannya dengan asbab penyakit. Sebab nak ditunggukan doa tu makbul dengan asbab usaha tak ada. Itu pengajaran untuk diri saya. Yang kedua adalah tentang seorang yang telah pun kaya tapi berdoa nak kaya lagi dengan cara yang mudah. Dia ada hamba Allah ni dia kaya. Tapi dia nak lagi kaya daripada benda yang mudah. Maksudnya dia kalau dia bekerja bolehlah 200-300 ribu setahun kot. Dia naklah dengan mudah. Doa dan katanya dia menangislah dalam doa dia. Betul Allah mabulkan doa. Aksiden, kaki hilang sebelah. Dapatlah 800 ribu dengan mudah. Sebab kecacatan seumur hidup. Sebab doa nak duit. Dia tak minta benda lain. Dia nak duit. Doa dia nak duit mudah kan. Penat ni nak kerja 200-300 ribu je untung setahun. Tak bersyukur dengan untung setahun. Doa Allah makbulkan. Hilanglah kaki sebelah. Kebetulan insurans dia tinggi. Untung setahun. Tak bersyukur dengan untung setahun. Doa Allah makbulkan. Hilanglah kaki sebelah. Kebetulan insurans dia tinggi. Kebetulan insurans dia tinggi. Penat ni nak kerja 200-300 ribu je untung setahun. Tak bersyukur dengan untung setahun. Allah makbulkan. Hilanglah kaki sebelah. Kebetulan insurans dia tinggi. Kebetulan insurans dia tinggi. Kat tangga nak dapatkan grab tu, saya dah tak boleh bernafas. Saya kata tiga tu ambil saya. Saya pun pergilah nap. Saya kata bila nak kesudah, muda-muda hidup sihat, main bola dalam hujan, semua umur 52 barulah nak kena nap di klinik. Maka saya berhenti. Maka saya ceritalah tadi, kisah orang berdoa tapi tidak berusaha. Doanya makbul. Kerana dia telah berdoa bersungguh-sungguh. Maka saya diingatkan tuan-tuan, dari pengajaran saya sendiri ni Allah makbul lah. Doa tetapi tidak ada usaha sungguh-sungguh. Ada apa tuan-tuan nak share? Nak tanya? Kita free flow je malam ni. Saya bolehlah kawal sikit keletihan saya sebab sinus. Kemungkinan. Saya dah 59. Saya 59 tahun ni. Tahun depan 60. Apa betul? Tak ada betul lah. Sebab ada doktor kata kalau tak berhenti, saya akan mengalami serangan jangkitan paru-paru tu secara berpanjangan, berkala. Jadi doktor tak ada jalan keluar dah. Dia kata sebab dah dapat kenal pasti bahawa dia berpunca daripada 40 pencemaran nikotin dalam rokok. Tak ada kaitan dengan tuberkulosis Asia Selatan yang kerana waktu saya pergi Mekah. Saya tak mahu sebab saya jadi tetamu di Raja bila pergi Mekah. Kerana saya menubuhkan TV Islam. Jadi salah satu daripada penghargaan kerajaan Arab Saudi ni, saya dijadikan tetamu di Raja. Bila saya sampai kat sana, saya tak naklah ikut formal tetamu di Raja. Makan malam lah, apalah semua melawat sana, melawat. Saya tak gemar, saya nak tunggu pergi haji je. Nak buat dah rukun je. Jadi melawat segala tempat-tempat dan duduk di samping menteri-menteri dan melawat segala putera-putera raja ni adalah menyemakkan saya. Jadi saya minta izin dengan ketua yang menjaga saya ni, seorang major daripada tentera Arab Saudi untuk menyertai pasukan yang mengagihkan makanan pada waktu malam. Jadi dia pun bagilah satu tag, saya ada akses. Saya agihkan makanan malam kepada orang-orang yang pergi haji yang datang daripada kumpulan fakir miskin, di mana Arab Saudi mengeluarkan 8% kota setiap tahun pada fakir miskin. Dan fakir miskin ni diberi kuota ziar. Mereka boleh masuk ke dalam Arab Saudi dalam tempoh 7 ke 10 hari. Jadi ramai orang daripada India, Pakistan, Bangladesh adalah pemegang kuota ziar. Begitu juga daripada Afrika, ini miskin. Mereka masuk dalam kuota ziar. Jadi mereka tidurlah di tepi-tepi jalan. Jadi malam, orang-orang kaya Arab Saudi ni percaya bahawa sebaik-baik memberi makan adalah kepada tetamu Allah. Jadi mereka kategorikan tetamu Allah yang datang daripada kota ziar ni adalah orang-orang yang paling perlu dimuliakan. Jadi saya malam-malam saya agihkan pisang, minuman dan makanan. Jadi nak mengagihkan pisang ni susah kerana tamu-tamu Allah yang mulia daripada kalangan orang miskin yang tak ada hotel, tidur di tepi-tepi jalan, hanya datang dengan duit yang cukup beli tiket terbang dan nak buat haji. Jadi pisang ni kena angkat. Angkat pisang, ada hitam sikit je tak boleh. Itu tentera akan makan. Mestilah pisang tu kuning elok ya. Pisang Montel yang dibawa masuk daripada Filipina. Jadi saya buatlah kerja tu. Bila saya agihkan makanan tu, saya agihkan kepada fakir miskin. Jadi kebanyakan tuberkulosis Asia Selatan ni dibawa oleh mereka yang datang daripada benua Asia Selatan, iaitu India, Pakistan, Bangladesh. Jadi doktor suspek saya kena tu. Makanan macam-macam lah.
Yang terbaik je. Macam saya kata tadi, kalau Apple, saya angkat Apple lah. Apple yang dibawa masuk, 2 je. Fuji daripada Jepun dan Apple Washington daripada Amerika. Jadi kita buka, tengok. Dia ada jadual dia. Kalau nasi tak payah tuan-tuan. Nasi orang lain hantar memang ayam separuh. Ayam separuh. Sebab di kalangan orang kaya Arab Saudi ni, mereka percaya memberi makan tetamu Allah ni. Tetamu Allah ni berarti macam kita ni datang di bawah tabung haji. Kalau tuan-tuan pergi bawah tabung haji, makanan dah ada untuk tuan-tuan. Dan tuan-tuan hidup dalam kelompok jemaah tabung haji, tuan-tuan tak tahu di luar ni macam mana susah orang-orang yang datang di bawah jemaah fakir miskin ni. Saya yang kemudiannya saya minta jadi sukarelawan adalah kerana saya tinggal di hotel eksklusif, suite. Bilik saya ni 8 bilik tapi duduk 4 orang je. Dengan 2 lagi wakil daripada Indonesia. Nak ajak makan pun kena berwasap sesama sendiri. Punya besar bilik saya ni. Saya dah cerita kat tuan-tuan, saya masuk toilet, buang air besar. Berhari-hari buang air besar. Saya ingat buah dalam toilet tu buah plastik. Buah plastik. Saya ingat buah plastik 2-3 hari dah duduk. Satu kali saya duduk, saya pegang-pegang buah betul. Dalam toilet dia yang besar tu, buah yang betul. Kerana tetamu diraja diberi pelayanan yang sangat istimewa. Jadi akhirnya satu hari ni saya ajaklah kawan saya pergi makan. Saya tak daya dah makan kepala kambing hidangan yang mewah-mewah dalam free flow di hotel yang saya duduk ni. Betul-betul menghadap ke Masjid Nabawi. Sebab kami sampai ke Madinah dulu. Jadi saya pun pergilah. Nak makan dekat luar restoran Indonesia ni, saya jumpa orang-orang Afrika yang bawa makanan dalam plastik ikat, dan mereka makan di pinggir-pinggir jalan dengan buka makanan plastik tu makan, dan dia kelihatan seperti nasi seperti pulut. 2017 kelihatan seperti nasi seperti pulut. Kemudian bila saya nak jalan kaki langkah tangga tu, saya rasa sangat serba salah sebab kaki saya kotor kasut kita, dan dia tengah makan dengan meletakkan makanan di atas lantai tu. Atas lantai tu makan berkongsi-kongsi kerana mereka adalah jemaah miskin. Balik daripada itulah saya minta daftar sebagai sukarelawan. Saya tak ikutlah program pasal jadi tetamu diraja ni tuan-tuan. Makan dengan putera tu, makan sini. Dia jadi jamu pergi lawat sana lawat. Saya tak berminat. Saya bukan orang yang berminat dengan makan malam, dan saya tak berminat dengan ziarah. Saya cerita terang-terang dekat tuan-tuan. Orang ajak buat apa tentang ziarah ni, ladang apa, anggur terbaik ke kurma terbaik. Saya tak akan. Jadi saya habiskan masa dengan banyak menulis. Kemudian saya pergi jumpalah doktor yang jaga saya. Kita ada personal doktor, dan saya beritahu doktor tu saya nak jadi sukarelawan. Malam saya tengok orang susah banyak. Jadi dia orang suspek kata saya kena tuberkulosis Asia Selatan kerana saya mengagihkan makanan ni kepada orang susah. Dan orang ni kemungkinan tidak pernah mengambil suntikan TB. Tapi bila 1 minggu lebih saya duduk, tanda-tanda tuberkulosis itu disahkan oleh 3 pakar bahawa saya tak ada tuberkulosis Asia Selatan. Jadi kebetulan saja kerana saya berdoa menangis-nangis nak berhenti rokok, balik Malaysia saya tak berusaha. Di 2017 tu sampai 2019 saya tak berusaha. Dan saya kena sikit jangkitan asma tu. Hinggalah asma saya menjadi teruk. Pilihan dia kata doktor, kalau awak nak berulang alik ke hospital macam sekarang, ikutlah cara hidup yang awak nak. Isap rokok. Yang kedua adalah pergilah melepak-lepak di tempat yang kemudiannya mudah mendedahkan awak pada pencemaran kotoran. Jadi saya berhentilah 2 tu. Alhamdulillah lepas berhenti rokok. Lepas saja saya berhenti rokok pada Ramadan 2019, Alhamdulillah insya-Allah sampai sekarang tak pernah sekali pun saya buat nap. Sedangkan 2017, 2019 kesihatan saya sampai oksigen saya pernah turun ke tahap yang doktor dah nak panggil ambulan. Bila saya sampai ke klinik family tu, doktor dah nak panggil ambulan dah. Ke Medivron. Doktor dah nak panggil ambulan dah. Tahap oksigen sangat rendah. Maka saya selalu beritahu pada tuan-tuan, berhati-hati kalau doa nak macam-macam tapi tak berusaha. Takut Tuhan nak mabulkan doa tu. Tuhan nak mabulkan doa tu, maka diturunkanlah penyakit tadi. Macam saya ni, kerana doanya bersungguh-sungguh, usahanya tidak. Allah sayangkan kita, dimakbulkanlah doa tu. Nak dimakbulkan doa tu, kena diturunkan satu bencana, barulah doa tu makbul. Maka pada orang yang nak berhenti rokok ni, saya nasihatkan kepada tuan-tuan, dia tak ada tip. Kalau ada tip, senang lah. Bertahun-tahun dah kempen. Sampai ke kotak rokok tu orang tunjuk gambar kanser kan. Pak saudara mati, mak saudara mati, apa segala mati disebabkan oleh rokok ni telah diceritakan dengan meluas. Tapi orang masih tanya tip. Tip ni dipanggil apa? Benda mudah yang berlebihan. Kita beli barang RM10, harga barang RM9.80. Kita boleh keep lah 20 sen, keep the change. Tak mungkin lah. Saya tak mungkin. Jadi saya cuma kerana saya jatuh sakit tu, saya terpaksa berhenti rokok. Kalau tidak, saya akan berulang alik ke hospital dan menanggung derita asma, jangkitan yang mengganggu prestasi kerja, dan kemungkinan akan berakhir dengan maut. Kerana beberapa kali pagi itu oksigen saya telah jatuh pada tahap yang rendah kerana jangkitan kahak tu dah penuh paru-paru dan menutup paru-paru saya daripada proses oksigen. Jadi saya kata semua benda yang datang daripada bad behavior, tabiat buruk. Tabiat buruk dibina perlahan-lahan oleh satu tabiat buruk dipanggil bad behavior. Tak mungkinlah ada tip untuk meninggalkannya. Tak mungkin.
Tak mungkin. Dia mestilah satu usaha yang bersungguh-sungguh dan dia sangat sukar. Jadi bergantunglah pada disiplin kita. Saya masa sebelum berhenti taklah kuat isap rokok sebab bila saya pindah ke TV Hijrah, salah satu tawaran daripada arwah Datuk CEO saya, Datuk Bokhari, saya Datuk, naikkanlah gaji saya sikit. Saya ada allowance dekat Astro apa semua dulu. Dia tenang, you berhenti rokok je, I naikkan allowance you. Dia kata, I tak akan berbincang dengan you tentang prestasi kerja you, okay. Tapi as a good leader, you have to have a good behaviour. Sebagai ketua, dia kata, kamu kena mempunyai tingkah laku yang baik. Apa lagi kamu memimpin TV Islam. Bos saya cakap, tak boleh dia berhenti. Jadi, tapi saya terpaksa mengisap rokok sikit. Kotak rokok tak boleh dibawa. Dan saya tak boleh ditemui oleh bos saya dalam keadaan merokok. Dan saya tak boleh merokok dengan staf. Jadi, setiap kali saya nak merokok, saya kena masuk toilet, isap-isap 2-3 sip, buang je. Maka rokok saya membazir dengan begitu banyak. Untuk 3 hari 2 kotak. Kena bersembunyi. Sebab bos saya kata, a good leader should have a good behaviour. A bad leader, they will come with a bad behaviour. Ketua yang bagus akan datang dengan tingkah laku yang bagus. Ketua yang buruk akan dengan tingkah laku yang buruk. Jadi itulah cerita dia. Tak boleh berhenti je. Walaupun bos bagi kata, you berhenti je rokok, I naik allowance je. Gurau bos saya kan. Dia cabar saya suruh berhenti rokok. Sebab masa tu level senior vice president saya seorang je yang tak merokok. Yang lain vice president semua dah berhenti rokok sebab attitude kita memimpin. Sebab kata arwah Datuk Bokhari, seorang yang tidak boleh memimpin kesihatan diri dia sendiri, yang dia tahu merokok ni bahaya untuk diri dia, dia tak boleh pimpin kesihatan diri dia. Mana mungkin dia memimpin kesihatan korporat? Mana mungkin dia bertanggungjawab dan berjuang untuk kesihatan tempat dia bekerja, sedangkan diri dia yang terimpak dan bencana pun dia tak ambil peduli. Saya pun terus okey. Yalah, bos saya orang skema. Arwah Datuk Buk ni orang yang sangat lurus dan skema. Orang Kelantan yang sangat baik. Orang sangat jujur apa semualah. Bos, the best boss yang saya pernah kerja daripada Media Prima. Kemudian dia jadi CEO TV9. Lepas tu dia ajak saya datang untuk sama-sama buka TV Hijrah. Jadi dia bagi tahu kat saya ayat yang saya tak boleh jawab lah. Satu saya tak jawab sebab hormat. Saya hormat ketua saya. Dia kata mana mungkin orang yang tak boleh mengendalikan disiplin untuk jaga kesihatan diri dia. Dia dah tahu dah itu penyakit apa semua. Dia tak boleh nak kawal kesihatan diri dia. Dia tak ada disiplin pun untuk menjaga kebaikan diri dia. Mana mungkinlah dia ada disiplin untuk menjaga kebaikan kesihatan syarikat dia kerja. Tapi saya tak boleh berhenti dia. Dia tak kecil hati. Cuma saya tak boleh bawa rokok. Saya terpaksa sembunyi rokok. Kalau nak isap di toilet tu, saya kena sembunyi masuk dalam toilet. Isap 2-3 pam saya terpaksa balik. Jadi banyak rugi rokok saya. Sampailah arwah meninggal sekitar tahun 2016. Saya masih tak berhenti. 2017 saya ke Mekah. Saya doa sungguh-sungguh. Di Mekah tak banyak doa saya. Salah satu doa nak berhenti rokok. Dan saya bagi pengajaran pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berdoa bersungguh-sungguh tapi tuan-tuan tak berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah akan makbulkan doa tu. Tapi dengan cara saya tadilah, sebab saya nak berhenti rokok sungguh-sungguh. Kurangkan sebatang pun tak mau. Last sekali 2 tahun hidup dalam serangan asma yang complicated. Hampir 2 kali terpaksa bertarung dengan mesin penyambung nafas. Last kali berhenti rokok. Sejak tu saya faham bahawa dimakbulkan juga doa tu. Tapi kerana kamu berdoa bersungguh-sungguh, kamu tidak berusaha bersungguh-sungguh, macam mana aku nak makbulkan doa? Maka aku turunlah satu penyakit yang di antaranya kamu tak dapat lagi lah nak mengelak daripada mencapai apa yang kamu nak, melainkan kamu berhenti rokok. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Dua kotak 3 hari. 2 kotak 3 hari. Saya hisap sempurna. Dan saya hisap keretek. Lagilah buruk. Tak demam. Saya beritahu dekat tuan-tuan. Saya beritahu dekat tuan-tuan. Takutnya manusia nak tinggal perkara jahat ni, dia fikir macam-macam. Dia takkan fikir kata sakit paru-paru, dia takkan fikir. Kata-kata kan takut demam. Saya pun tak tahu. Mitos orang nak merokok ni kan. Demam tak, gemuk tak, dia takut. Jadi oleh akhirnya dia mau merokok. Sebab dia kata kalau berhenti merokok mendadak, doktor kata nanti tekanan jantung jadi rendah. Berhenti rokok mendadak nanti jadi gemuk. Okeylah, berhenti rokok ni tak boleh buat kerja, macam-macam lah. Jadi saya pun rasa macam dahsyat juga nak meninggalkan. Sebab tu lah orang tak boleh tinggal benda jahat yang berat. Benda yang makruh pun orang susah nak buat sebab macam-macam kan. Jadi saya bagi tahu kat tuan-tuan, pilihan tuan-tuan lah. Ni pilihan tuan-tuan. Pilihan tuan-tuan. Kan?
Pilihan tuan-tuan sebab dulu nak isap rokok pun tak ada siapa yang suruh. Kita yang memilih. Tuan Haji Nasai akan datang pada hari Senin. Vape saya hisap. Tapi pada kadar yang hanya untuk bad behavior. Lepas tu saya ada gementar, saya gelisah, saya akan ada lah. Tapi tak ada pun tak apa. Saya pernah juga balik pada Langkawi. Saya bagi satu talk kan di Langkawi. Lepas tu saya tak bawa vape. Masa saya belayar Sumut 2 bulan tak isap vape. Saya belayar yang baru ni 51 hari tak isap vape. Dia jadi sensitif pada bau rokok. Tengoklah vape apa yang dia isap. Vape ni macam-macam. Tengoklah apa benda. Kita ni takkanlah buta kan. Kita nak isap vape yang pakar ke apa. Kita tengok jenisnya. Yang zero nicotine, fruity, simplicize. Boleh je saya tak isap pun tak ada isu. Sebab saya isap zero nicotine. Tak ada apa pun. Dia fruity je. Hari ni dia tak datang langsung. Prof tak datang langsung hari ni. Dia terpulang. Sebab tu saya kata semua orang akan membela sesuatu yang ada kepentingan dengan diri dia. Geng-geng smoke ni dia akan katalah. Orang isap ganja pun membela diri dia dengan mengatakan tenang is good. Orang minum arak pun membela diri dia sampai terkata arak itu ubat. Jadi payah saya nak beritahu. Jadi kita ni semua dah dewasa. Tak ada masuk dalam TikTok ni budak-budak. Tuan-tuan semua pun dah dewasa. Tuan-tuan boleh fikir. Tuan-tuan mempertahankan sesuatu kerana kelemahan tuan-tuan atau tuan-tuan mempertahankan sesuatu kerana kekuatan tuan-tuan. Tak payah kita bergaduh. Sebab di antara kita tak ada orang bodoh untuk cerita kata bab merokok ni kita nak bergaduh. Tak ada, kita semua tahu. Dah boleh fikir dah. Cuma kebanyakan kita akan mempertahankannya. Jadi leceh. Jadi nampak macam siru lah kata orang Penang. Benda yang kau dah tahu dah benda tu tak bagus. Kau nak buat, betul kau nak mempertahankan. Jadi saya bagi tahu tak payahlah. Kita kena anggap semua bad behavior, tabiat buruk. Kita dah tahu dah tabiat buruk. Jadi tak payahlah kita nak mempertahankannya. Kalau kita buat juga, diam je. Tanpa mengatakan apa yang kita buat tu benar. Itu susah. Kita nak membenarkan benda salah dalam diri kita. Jadi saya tak tahulah. Tapi saya guna lah malam ni tak rasmi kan. Perkataan siru. Orang Penang kata siru betul lah. Adik-beradik tegang bertahun-tahun. Jaranglah tegang je tajuk tu. Okey. Adik-beradik tegang bertahun-tahun ni normal. Normal. Perkara normal. Cuma bukan adik-beradik. Kita punya prinsip dia macam saya. Saya memilih tak mahu bertegang. Saya tak mahu bertegang. Saya pun tak mahu nilai adik-beradik saya baik atau buruk. Seperti mana saya tak mahu mereka menilai saya. Jadi apa-apa benda yang saya fikir kata dalam krisis, saya akan avoid. Sebab tu saya kata, carilah harta untuk membina diri kita dan keluarga kita supaya kita tak berebut kata dengan adik-beradik kita. Dan carilah harta yang lebih boleh kita bagi pada adik-beradik kita supaya ada tali yang mengikat kemesraan tu. Sebab tak ada orang tegang dengan adik-beradik ni kalau kerana benda yang luar biasa ni adalah ujian Tuhan yang paling berat. Ujian Tuhan yang paling berat ni adalah dengan adik-beradik. Tapi saya memilih. Saya ni cerdik sikit. Tapi dengan adik-beradik saya ni bodoh banyak. Kakak saya marah saya tak lawan. Abang saya bagi saya nasihat. Abang saya ni, dia salesman kereta, dia bagi nasihat, saya dengar dia abang saya. Adik saya datang apa semua, tegur saya apa benda, saya dengar. Dan saya tak pernah marah pun pada sesiapa. Sebab saya punya prinsip, kalau marah saya tak bercakap. Senang je, selagi saya bercakap, semua orang tahu kata dia ni okey lah. Sebab saya paling berpengaruh dalam keluarga saya. Mak saya daripada dulu meletakkan sebagai saya ni center point, orang yang paling berpengaruh. Jadi abang saya, anak dia nak kahwin ke, dia tanya panjang kau. Anak-anak saudara saya nak masuk universiti, nak ambil jurusan apa pun, datang bincang dengan saya. Mak saya telah letakkan saya daripada masa dia hidup ni, saya adalah orang yang membuat keputusan. Tapi saya tak pernah ambil kesempatan. Jadi kalau hubungan dengan adik-beradik tegang, kita lah sebahagian daripada ketegangan tu. Sebab tak ada formula lah tuan-tuan. Melainkan
kita kena memilih diri kita sebagai titik mengalah. Lepas tu bila kita berada dalam titik mengalah, kita disenangi oleh semua adik-beradik kita. Kita boleh memainkan peranan pula bila adik-beradik kita ni berbalah. Kakak saya ni tuan-tuan, dia belajar sampai SRP je. Kerana dia sayang ke adik-adik. Dia tak nak pergi sekolah, dia pergi kerja. Tu jasa kakak saya dulu. Jadi form 4 ni dia umur dia 16 tahun, dia SRP boleh dulu, dia pergi kerja Kelang Kasut. Gaji 130 pada tahun 1981. Dia marah saya, dia komplain saya, dia apa saja pun saya iakan. Sebab kecerdikan tidak akan ada nilai ketika kita menghormati kakak kita. Dia marah ni, apa benda yang dia nak esok mesti saya laksanakan. Saya lusakan aja. Taklah sampai esok kalau mak saya tu saya esokkan lah. Kalau mak saya kata esok, hari ni saya buat. Jadi saya dengan kakak saya, jelas lah kata kalau saya nak ambil titik tegang, nak menggunakan kesombongan saya. Selama hidup, saya banyak membantu dia daripada dia membantu saya. Tak jadi benda tu sebagai ungkit. Kerana tanggungjawab saya. Jadi mak saya dulu, walaupun sekolah tak tinggi, mak saya bagi tahu. Tanggungjawab hang, pasal hang yang boleh tu, hang yang boleh ada duit. Bukan mak saya kata, saya suka-suka kena bagi, suka-suka tak kena bagi. Mak saya latih saya, tanggungjawab hang. Sebab tu mak saya sampai sekarang, mak saya dah meninggal. Fatwa adik-beradik kalau masuk universiti, anak saudara lah, masuk universiti tanggungjawab hang. Tanggungjawab pak dia dah lepas. Pasal hang ada kerja elok, hang ada duit. Jadi saya terpaksa tanggung lah, bukan terpaksa. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, ketegangan di antara adik-beradik. Tuan-tuan memasuki perlumbaan ketegangan tu. Saya tengok ramai je masuk, saya tak ada masalah. Saya, anak saudara saya semua adalah anak saya sendiri. Anak saudara saya adalah semua anak saya sendiri. Sebab saya nak membolehkan keharmonian itu tercapai. Kenalah saya layan semua macam anak saudara saya sendiri. Dan Waimah saya ditegur oleh adik saya yang lebih muda pada saya dengar. Sebab bagi saya kata, saya tak perlu berbalah kerana kepandaian saya tak terpakai di kalangan adik-beradik kerana di tengah-tengah tu ada keharmonian. Saya dengan tuan-tuan tak apa kalau saya tunjuk pandai pun, tuan-tuan bukan adik-beradik saya. Kita hanyalah rakan dalam dialog je, tapi adik-beradik ni kita nak jaga sebab kita akan jumpa mereka selalu. Dan mereka lah ikatan yang tak akan putus sampailah hari akhirat. Jadi saya tak ada lah berbalah. Kalau kata ada ketegangan, saya dah faham dah. Saya dah faham dah pasal antara dua tu tak ada seorang memilih mengalah. Saya mengalah. Abang saya datang, dia tak pernah, dia tak nasihat saya. Setengah jam dia nasihat, setengah jam saya dengar. Setuju tak bersetuju belakang kira. Tapi dia abang saya kena dengar. Kakak saya Allah sajalah yang tahu. Ni anak saudara saya ada dalam ni. Sayang dua-dua anak saudara saya ni. Min dua anak saudara saya selalu masuk dalam ni. Tahulah dia kerana mak dia. Tapi pernahkah saya melawan cakap mak dia? Tak pernah. Saya sampai rumah kakak saya 1 jam kalau saya duduk. 1 jam kalau saya duduk. Mungkin saya boleh cakap 5 minit. Itu pun saya akan bergurau. Hang duk marah aku. Aku dalam rumah hang jamu kopi je. Cucuk pun hang tak buat. Hang boleh tiap kat aku. Dia tak berhenti. Ayat tu tak menjadikan dia berhenti. Pumpang dia boleh tiap. Saya kena dengar, saya anak ketiga daripada 7 beradik. Saya dengar. Dan dia bercakap benda-benda yang saya fikir kalau orang lain jadi bergaduh pada saya. Hang boleh perhabis sat tak? Hang boleh berhenti sat tak? Tak larat lah kau dengar. Nak hang tak boleh. Hang duk macam ni, hang duk macam tu, hang duk macam ni kan. Tapi yang mengikat saya tu adalah nak balik ya. Cakap dia, Kak, tukar zinc rumah hang. Kak ni buat pagar rumah hang, tak ada pagar ni, tip main masuk kata. Boleh tiap macam-macam bab lah tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun tak tahu apa yang dia leterkan. Kerana saya ni adik yang setia mendengar. Sebab saya tak pernah bergaduh. Jadi saya jumpa mana-mana adik-beradik pun orang boleh tiap lah. Sebab saya pancing beg, orang tak ada bergaduh. Sengih. Itulah Kak, aku pun tak tahu lah. Itulah nak Allah bagi aku jadi macam ni. Pakai juga ayat selamat asrin. Saya orang Kedah. Dengar ya. Pumpang. Tapi saya akan jaga. Nak balik Kak, buat pagar. Rumah tak ada pagar. Dah cantik rumah. Buat pagar. Salam bagi duit. Lepas tu kalau kakak saya telefon ke apa-apa, dia keutamaan saya lah. Abang saya. Saya jaga sebab mak saya. Saya jaga ni sebab mak saya. Pasal mak saya menganggap satu-satu harta yang dia paling sayang lah anak-anak dia. Jadi bila mak saya pergi, pusaka yang mak saya tinggal adalah adik-beradik saya, bukan tanah. Dengar mak saya ni anggap benda yang paling berharga bagi dia adalah anak-anak dia. Mak saya pun meninggal. Maka benda yang paling saya sayang yang mak saya anggap sebagai harta pusaka, dia adik-beradik saya lah. Jadi menjaga harta pusaka yang mak saya tinggal sebagai tanda menghormati mak saya walaupun dia dah pergi. Adalah menjagalah semua saudara mara saya. Sebab itulah harta pusaka mak saya. Sebab kita ni orang miskin. Mak kita tak tinggal tanah berlung-lung. Jadi saya faham macam tu lah. Pasal masa mak saya hidup pun dia dah positionkan diri saya ni sebagai the most influent dalam family. Kan, non nak kena tolong. Ni hang
Bulan 12 ni dapat bonus ke tak? Mak saya duk dengar orang bulan 12 dapat bonus. Kita berita bonus pun tak ada, dia dah buat keputusan lah. Anak orang ni nak kahwin, kena tolong kenduri dia. Dia dah atok dah. Mak saya ni jadual dia. Jadi saya hanya menyediakan kewangan untuk memberi jadual mak saya. Jadi keutamaan pada adik-beradik. Dan mak saya pun dah pesan. Anak-anak saudara hang, semua masa mereka mengaji sekolah, tanggungjawab pak mereka. Mereka masuk universiti, tanggungjawab hang. Dan saya pegang lah sampai sekarang. Sebab harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu kita. Sebab kita sayangkan ibu kita. Kita tayangkan semua peninggalan yang menjadi pusaka penting pada dia. Jadi walaupun ibu kita melahirkan kita, ibu kita juga melahirkan kakak kita, abang kita. Saya fikir macam tu lah tuan-tuan. Dan anak kecil hati ni pun, saya tak pernah anggap kakak saya marah saya sebagai hina saya, abang saya marah saya sebagai menghina saya. Saya anggap kata kalau adik-beradik cakap apa pun, pegang lah. Berhadi tak kata apa. Orang nak dapat apa dengan saya, nak dapat ya saya mungkin sebulan. Pengaruhi isteri saya, ya saya jadi esok. Jadi adik-beradik saya semua main politik dengan bini saya. Dulu mak saya kawal, bukan mak saya ni baik dengan bini saya. Mak saya ni baik dengan bini saya. Okey, bini saya ni Menteri Kewangan. Saya daripada dulu tak tahu berapa gaji saya apa semua. Semua gaji saya masuk ke dalam akaun, bini saya jaga. Bini saya bayar-bayar, abang ni gaji. Sebab tu gaji saya tak tetap. Sampai sekarang saya kerja ni gaji saya tak tetap. Kadang banyak ni bergantung kepada isteri saya selesaikan semua benda sebenar, tolak sana tolak sini, tinggallah berapa gaji saya. Jadi daripada dulu. Jadi mak saya ni pegang isteri saya. Politik mak saya ni adalah cek dengan isteri saya. Isteri saya sentiasa kata, ya Abang Noan ada duit, Abang Noan ada duit. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pilih jalan hidup yang mudah dan tak mau bertegang-tegang, supaya kita tak bersedih dalam kehidupan ni, kerana kita bergaduh dengan kakak kita, abang kita, pupu kita. Sedangkan kita berkawan dengan Kuala Lumpur ni, kawan-kawan merantau. Allah, sayang kat kawan merantau ni, telefon apa semua serga sampai. Sayang kat kawan-kawan merantau ni, apa saja pun semua kita utamakan. Tapi adik-beradik lebih utama lah. Dan adik-beradik ni pun tak custom made untuk kita. Saya pun tak pernah lah cerita tuan-tuan saya berkecil hati pada siapa dengan adik-beradik saya. Tak ada. Sebab apa saja yang pupu-pupu saya kata kat saya, semua saya telan sebagai nasihat. Dan saya sayang pupu-pupu saya semua. Sebab ada satu benda yang tak boleh dibeli oleh kawan-kawan yang kita kenal sama di Kuala Lumpur, iaitu membesar bersama. Tu kawan-kawan kita tak boleh bayar. Memanglah sekarang masa kita dewasa kan, kita gila kereta, hidup senang, berkerjaya, semua kita ungkit. Kita naik pangkat sebab kawan ini, kawan-kawan kita gini-gini, semualah. Tapi kita lupa masa kita kecil kan, yang mengisi dunia masa kecil. Ada semua saudara mara kita. Jadi saya tak ada, saya tak ada siapa yang saya seteru. Dan saya pilih kata kalau saya tak berkenan, saya diamlah. Jangan cakap nanti melukakan hati dia. Dia kan pupu kita. Tambah kakak-kakak pupu saya ni di kampung ni sebenarnya berkupu-kupu dah. Berkupu-kupu, pupu atau pupu atau pupu atau pupu kan berkupu-kupu dah. Tapi kita di kampung dilatih sepupu. Saya tak akan. Dan saya tak akan pergi kepada mak saudara saya. Kakak pupu sorry ya. Kakak-kakak pupu saya masih hidup. Mak saudara semua tak ada. Tinggal mak tam saja. Selalu saya naikkan story dalam FB saya kalau saya balik melawat dia. Kakak-kakak pupu saya. Saya pergi sampai sekarang kerana saya buka diri saya. Saya buka diri saya. Kakak-kakak saudara saya ni tak ada takut untuk menegur saya. Dia tegur saya. Jangan duduk mengkelai dengan orang. Hang duduk main dalam Facebook kelai dengan orang. Duduk cakap kasar-kasar dengan orang. Saya dengar, saya tak jawab. Kalau tuan-tuan tanya ni, saya jawab sekarang. Saya maki balik sekarang. Jadi kupu-kupu ke, tepupu-tepupu ke, saya dengar je lah sebab menghormati mereka. Kerana waktu kecil kan, itulah yang kita main bat-bat siku ribat, yang masak kita makan. Saya dulu kakak pupu saya ni, kasut sekolah saya ni, dia yang bubur kapur. Sebab dia tahu saya sanggup di rotan di sekolah. Dulu kan kasut sekolah ni kena pakai kapur. Dia punya tahu saya hati keras ni. Saya sanggup pergi sekolah tak pakai kapur kasut. Cikgu rotan atau apa hari Senin kan kena pakai kapur kasut. Hari Ahad kena pakai kapur kasut. Sekolah Kedah hari pertama hari Ahad. Apa himpunan hari Ahad tu je cikgu cek tak pakai kapur kasut. Kena rotan. Saya kasut pun tak basuh. Hari Sabtu dia basuh kasut saya, dia kapur kat balik dah ready dah. Sebab nak elak saya kena rotan. Jadi orang masa saya kecil macam ni, takkanlah sekarang saya nak lawan. Tak, saya di Kedah dulu, cuti Jumaat Sabtu tuan-tuan. Ahad pergi sekolah. Tu anak belakang saya tu. Ni. Apa ni, Min Benjamin ni, anak saudara saya. Kakak dia lah, mak dia yang saya kata, mak dia tu lah kakak saya. Yang akan meleteri saya segala benda sampai 1 jam. Sampai rumah dia saya cakap 5 minit je. Teh dia bancuh mesti panas punya. Nak telan pun tak boleh. Nak kena tunggu lama, dia punya intro 30 minit, baru teh dia boleh minum. Jadi, dengan mak dia tu. Tu anak saudara saya.
Jadi saya jelaskan, sepupu-pupu saya ni, masa dia yang kapur kasut saya. Datanglah usia dewasa saya ni. Percayalah sedikit saya dalam hidup berbanding sepupu-sepupu saya. Tapi dia tak boleh menjadikan satu perkara yang saya melupakan jasa mereka basuh kasut saya. Baju sekolah saya semua dia basuh. Mak saudara saya arwah, Cik Ah nama dia. Allah. Punya baik, basuhlah baju. Tak basuh. Kakak pupu saya basuh. Dan sampai sekarang, saya cari sayang lah sebab saya boleh dapat kawan yang hebat sekarang. Sama main kereta, kawan yang hebat itu hebat, pergi JB dengan dia, pergi motor dengan dia, travel overseas dengan dia. Adalah kawan yang boleh menjadi simbol kemegahan. Kan kawan-kawan. Tapi kita akan lupa saudara kita yang sebenarnya dia menjadi sebahagian daripada apa yang kita ada dulu. Saya nasihat itu je, tak perlulah berbalah adik-beradik tuan-tuan. Tak perlu saya fikir kata tak baloi lah. Kalau tuan-tuan datang di kota yang besar, belajar tinggi, dicerdikkan oleh berbagai ilmu. Kemudian tuan-tuan berkelahi dengan adik-beradik. Dengar je lah. Adalah orang akan kata itu ini kan. Satu adalah kita ada budaya tak suka mendengar. Nescaya fitnah tak akan sampai pada telinga kita. Ingat tuan-tuan tak ada budaya suka mendengar celaan orang. Fitnah tak akan sampai ke telinga tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak suka memanjangkan fitnah, maka tuan-tuan tak berada dalam majlis fitnah. Ini saya advice pada tuan-tuan satu. Jangan biasakan telinga kita mendengar perkabaran tentang pergaduhan saudara mara. Maka tak ada orang datang cerita dengan kita keburukan dia gaduh sebab dia tahu kita ni orang yang tak pernah portray diri kita bercakap tentang buruk saudara dan kita tak pernah berada dalam majlis yang kita reda diri kita untuk mendengar kisah buruk-buruk tentang saudara ni. Maka bila tuan-tuan menghindarkan diri tuan-tuan untuk mendengar sebahagian daripada fitnah, maka fitnah tak sampai dalam diri tuan-tuan. Bila fitnah tak sampai tuan-tuan tak akan reply pada fitnah tersebut untuk menjenuhkan lagi majlis fitnah mang saudara mara ni. Senang. Ayat mudah lah saya bagi tahu. Jangan berada dalam satu majlis fitnah. Kerana bila fitnah masuk ke telinga kita, nescaya fitnah juga akan keluar daripada lidah kita. Jauhi. Bila jauh tuan-tuan tak akan berada. Maka tuan-tuan tak menyimpan apa-apa benda. Kerana majlis fitnah tak pernah sampai pada tuan-tuan. Jadi fitnah pun tak sampai pada tuan-tuan. Maka selamatlah hati tuan-tuan daripada berburuk sangka kerana jenuh mendengar fitnah. Dan kalau pun betul lah, pupu kita, dua pupu kita, kupu-pupu kita, tripupu kita, dia pernah bercakap tentang kita. Nescaya, kerana tak sukanya kita berada dalam majlis fitnah tu tak akan sampai pada kita. Kerana telinga ni dah tak biasa dengan fitnah, maka fitnah tak sampai. Itulah yang saya faham lah. Dan lepas tu, jangan memperpanjangkan bila kita dah sekali masuk dalam satu majlis. Orang mengata kat sepupu, kita mau berada. Maka telah berada kita dalam majlis fitnah tu, maka akhirnya kita akan bergelumang dengan segala fitnah. Jadi senang saya beritahu pada tuan-tuan, kalau banyak buruk yang saudara mara bercakap tentang diri tuan-tuan, berarti tuan-tuan pun pernah berada dalam majlis bercakap tentang banyak buruk saudara mara yang lain. Jadi saya selalu elak dan saya establish diri saya kalau saya sampai, orang tak bercakap tentang orang lain. Walaupun saya taklah menjerit. Tapi orang cam muka saya. Kalau dia ni sampai, cerita dengan dia pasal pisang, cerita dengan dia pasal cucuk, cerita pasal kuih, pasal arwah Tok Long, cerita dia pasal kubur Pak Lang, pergi tengok lama tak pergi, terus cerita dia pasal arwah rumah Tok Tom yang dah buruk. Sebab orang tak akan bercerita buruk saudara lain pada saya kerana dia tahu ini muka bukan nak dengar dan kemudian nak menempel-nempel cerita tentang fitnah. Maka saya tak dengar. Sebab buat apa tak dengar satu berita. Kecil-kecil saya main dengan satu pak saudara saya. Saya main dengan satu pak saudara saya kecil-kecil kan. Bodek-bodek dia dapat 20 sen. Pak saudara ni pun saya dari waktu kecil saya pergi tolong dia kiwi perabot. Kiwi dia polis perabot, dia ada kedai perabot. Dia pun bagi saya 50 sen. Maka perbalahan antara keduanya tu tak makan dekat saya sebab dua-dua tu orang saya cintai. Seorang pernah bagi saya 20 sen, saya boleh beli aiskrim Malaysia. Seorang saya bagi 50 sen, saya boleh tengok wayang. Satu hari saya kerja polis perabot. Arwah apa di pupu dia. Bila ada perbalahan di antara mereka, saya tak akan memihak dan tak akan mendengar pun. Kerana bagi saya, kisah mereka dengan orang lain tu hal orang lain. Dengan mereka adalah bapa saudara pupu saya yang sangat baik. Kecil-kecil, kalau saya nak apa-apa, saya boleh minta dengan dia orang. Dia bagilah saya kerja sikit. Mop-mop ke apa, sapu ketam apa. Dulu kan orang buat perabot ketam kan. Buang habuk ketam ke apa ke, dapatlah upah. Maka tak reda lah kan saya untuk mendengar orang bercerita dan tentang buruk mereka. Sebab saya sentiasa ingat. Dulu saya nak makan aiskrim Malaysia kan. Bukan senang tuan-tuan nak makan aiskrim Malaysia. Kena kayuh pergi ke Pumpung beli. Aiskrim Malaysia gemuk plastik dia. Okey, kalau bubur kacang tu dalam kacang hijau dia penuh kat atas tu 20 sen. Kena kayuh pergi Pumpung, kena kayuh pergi Alun Merah beli. Jauh. Saya cakap, tolong buat ni. Kalau arwah Abang Syabuddin saya tu, dia ada kedai perabot. Dia buruh kasarkan saya kan. Satu hari
gosok kertas pasir kepada semua bahan-bahan perabot sebelum mereka polish dan mereka final hantar pada klien. Dia bagi saya 50 sen. Boleh tengok wayang dah. 45 sen tiket wayang waktu tu. Jadi bila dengan berada jauh daripada majlis fitnah, maka saudara tak akan terbabit dalam sebahagian yang kita sebut ni, krisis adik-beradik ni. Krisis adik-beradik ni jadi meruncing kerana ramai orang berada dalam majlis fitnah. Sesama saudara mara. Adik-beradik, abang ipar, adik abang lagi lah. Saya tak tahu, saya nasihat pada tuan-tuan. Ni nasihat saya ikhlas pada tuan-tuan. Seorang yang datang mengadu bahawa dia telah berada dalam banyak fitnah di kalangan saudara, saya akan sampaikan pada tuan-tuan balik. Kerana tuan-tuan berada dalam majlis fitnah, maka saudara menjadi sebahagian daripada fitnah tersebut. Baik, saudara mara fitnah kita. Dan saya fitnah itu tak sampai kat telinga kita. Kerana kita menafikan majlis fitnah, insya-Allah dinafikan fitnah sampai kat kita. Kalau sampai pun fitnah tu tak jadi rasa apa. Dia macam terbius lah. Sebab kita tak pernah berada dalam majlis fitnah kan. Orang cerita kata non tu sombong lah. Balik berlagak macam dia lah berjaya di Kuala Lumpur. Kita tak ada rasa apa-apa. Ya. Sebab kita bukan penikmat fitnah. Jadi bila orang bercerita tentang buruk kita pun, kita tak terasa apa-apa. Sebab kita rasa macam kita tak pernah faham tentang fitnah dan kita terbius oleh fitnah. Saya fikir daya tahan tuan-tuan akan menjadi lebih kuat. Bukan saja dalam kehidupan